Saya tengok macam, oi, tak ada benda yang selamat. Predator Badlands adalah sebuah filem terbaru dan installment yang terbaru di dalam franchise Predator ni sendiri. Diarahkan oleh Dan Trachtenberg dan yes, akhirnya selepas yang terakhir, tak silap saya 2019 ke apa, filem Predator tu, yang tu sampah mat. Tapi yang ni baik, filem ni basically mengisahkan tentang Predator kali ni dia muda tau. Sangat-sangat muda dan dia masih macam tengah belajar macam tu. Purpose dia kali ni adalah untuk mendapatkan title Predator tu sendiri daripada ayah dia. So dia perlu buru something-something lah. Dan itu ya, The Predator Badlands adalah sebuah filem yang simple. Dan dia ada di some sort of connection dengan filem Avatar tau. Maksud connection adalah bukannya crossover, no. Tapi jalan cerita dia very Avatar look Pandora world. Dia adalah satu bangsa ni yang pergi ke satu planet yang tak diketahui dan kat planet tu habis semua benda nak makan dia. Semua. Saya tengok macam, oi, tak ada benda yang selamat, tak ada benda yang elok, tak ada benda macam ni. There's no nice thing about tempat tu lah. Sinematografi cantik. Dia berjaya capturekan Predator ni dari sudut pandang yang lain tau. Selalu kita tengok like Predator ni buru manusia, buru aliens, dan dia memang diletakkan sebagai orang yang jahat ataupun antagonis. Tapi kali ni memang hero. Hero 100% hero. Digandingkan dengan Elle Fanning, pelakon yang dalam cerita Maleficent tu. Diorang dua ni punya persahabatan sangat-sangat best. Kita tengok Elle Fanning ataupun saya boleh kata dia cyborg kan. Dia adalah sebuah robot. Cakap pasal robot, dalam filem ni tak ada satu pun manusia, tak silap saya. Tak ada. Tapi iyalah, the connection antara Predator dan juga cyborg ni sangat-sangat best, sangat-sangat fun. Diorang punya perjalanan sepanjang filem ni memang betul-betul dah bawa kita ke satu dunia yang baru, satu tempat yang baru. Like memang filem ni dia simple as saya cakap dengan korang, tapi best. Saya ingatkan filem ni like 2 jam lebih ke apa. Tak, dia tak sampai 2 jam. Dia adalah babak-babak yang slow ni apa semua, tapi dia tidak mengganggu cerita sebab itu adalah sebagai daripada ceritanya sendiri. So, yeah. Action. Okay, sorry saya terlepas pandang. Mat. Action yang diorang lakukan dalam filem ni sangat-sangat puas. Every bit of blade tertusuk, dibelah apa semua, like cinematic feel fresh dan puas dan sedap. Saya tak tahu. I'm not that kind of psycho. Tapi ya, dia sedap. Memang. Lepas tu saya rasa ini adalah PG-13 kot cerita ni. Sebab tak ada manusia. Bila tak ada manusia, maknanya tiada darah. Yang ada darah pun darah alien tu, tapi warna hijau. Dan yang selebihnya yang korang nampak macam manusia dalam trailer filem ni apa semua tu, semuanya adalah cyborg. Tak ada satu pun manusia dalam filem ni. And I think it's such a good thing lah dia main. Dia mengingatkan saya tentang filem yang saya sangat-sangat suka time tu adalah Prey. Prey is good, man. Dia macam kalau korang main Far Cry Primal, tapi yang tengah buru kau tu adalah Predator tu sendiri. So, ya, sangat-sangat best Predator Badlands ni. Saya bagi filem ni sebanyak 9/10 bintang. Cantik. So, okay, kita dah ada Predator Badlands yang best. Lepas tu kita ada filem Alien Romulus yang terbaik. So, a reboot of Alien vs Predator ke apa ke. Sebab saya sangat-sangat suka sendiri, tiada kena-guna dengan Prey, tiada kena-guna dengan Predator yang sebelum ni. Kalau korang nak tengok filem-filem seram, filem aksi, filem penyiasatan di pelbagai platform yang premium, semuanya ada di Unify TV. Tak ada kontrak mat. Hampa boleh tukar bila-bila masa saja. Dan ini untuk pelanggan setia Unify. Tak kisahlah hampanya Unify Fiber ke, Unify TV ke, Unify Mobile User ke. Eksklusif ni hanya untuk hampa. Korang boleh dapatkan akses 1 bulan tanpa bayaran tambahan kepada 70 lebih channel premium dan 15 streaming apps. Promosi ni hingga 12 Disember sahaja. So tunggu apa lagi? Download aplikasi Unify TV 2.0. Cepat! Nak tahu lebih lanjut? Korang visit je unify.com.my/TV. So macam mana? Korang dah tengok belum filem Predator Badlands? Kalau korang dah tengok, cuba korang bagi pandangan korang, bagi pendapat korang, bagi review korang, bagi rating korang. Apa-apa pun guys,